Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dah. Hari ini kita mari kaji, cari mukjizat subuh dah. Mukjizat waktu subuh, mukjizat waktu pagi dah. Maknanya waktu pagi itu ambil daripada semaya subuh, sampai pukul 8 lah. Itu mukjizat pagi panggil. Maknanya mukjizat ni satu kepelakan, satu ajaib ya, yang berlaku di waktu pagi ya. Kerana apa? Kerana Nabi saat ni Nabi telah bersepeda kepada umatnya dan telah berdoa kepada umatnya. Ini adalah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sayang kepada umatnya, yang sayang kepada kita. Ajaran Nabi itu cukup lekat di waktu pagi, di waktu malam, di menguning, di bulan, ada di tahun, ada setiap masa. Itu nak kata, tanda kata Nabi itu kasih sayang kepada umatnya, kasih sayang kepada kitanya. Dengan sebab itu perlu kita kasihlah kepada Nabi dah. Kasih sungguh kasih, hubban jamman. Itu tanda kata seorang muslim yang sempurna, seorang beriman yang sempurna. Sekiranya kita tidak kasih kepada Nabi, tak sungguh saat itu kasih benda lain, 7-8 perkara yang saya telah rakyat tu, ibu bapa kita, anak cucu kita, keluarga kita itu, maknanya lebih kasih kepada Allah dan Rasul itu, tanda-tanda kata kita saat itu, maknanya iman tak sempurna. Dan sebab tu perlu kasih kita, walaupun habis dah bulan Maulud, bulan Nabi, tapi yang kita tanam benih di bulan Maulid Nabi saat itu, perlu kita kasih sayang, kasih sayang kepada dia. Karena kasih sayang kepada Nabi saat itu, maknanya dapat rahmah dan nikmat, dapat rahmat dan nikmat dan berjaya di dunia dan akhirat. Setiap orang nak kepada kejayaan, teman-teman lagi kita orang beriman kepada Allah dan Rasul ni, berkehendak kepada kejayaan dunia dan akhirat. Kita terkadang-kadang berjaya dalam negara tapi tak berjaya di keluarga, dan bila anak tak jadi, bila anak tak tak berjuruh, atau isteri tak jadi berjuruh, atau suami tak jadi berjuruh, kerja lain kerja buat kebun, buat perniagaan saat itu berjaya belaka. Tapi yang kita maunya, kita nak berjaya belaka di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kita nak berjaya belaka. Falah itu maknanya berjaya di dunia dan akhirat. Dan sebab tu kalau kita nak berjaya cara hidup saat ni, nak sa'adah, nak bahagia, tak mahu ada dongka, syakak hidup dunia ni, kita ikutlah ajaran Nabi. Kerana ajaran Nabi tidak ada satu ajaran pun yang boleh memberi mudarat kepada kita. Apa suruhan dia, apa larangan dia saat itu, maknanya semua tu kebaikan kepada kita. Semua tu adalah sa'adah, bahagia kepada kita dah. Mari kita tengok waktu pagi, apakah Nabi ajar di waktu pagi, apakah Nabi minta doa kepada umat dia, minta doa kepada kita dah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pendek tapi dengan kalimah yang pendek yang Nabi doa ni meliputi setiap seginya dalam hidup kita. Kerja buat kita, keluarga kita, perniagaan kita, cacak tanah kita, kebun kita, gerak-geri kita saat itu, Nabi minta berkat di waktu pagi. Dengan sebab itu di waktu pagi ni kita usahalah cari keberkatan di waktu pagi. Kerana kita bangun pagi saat itu, lepas daripada sembahyang subuh kepada pukul 8, itu ulama ditahapkan waktu pagi saat ini, lepas daripada sembahyang subuh sampai waktu 8 pagi. Daripada hadis ni kita faham bahasanya siapa-siapa dia bangun pagi, kerja pagi, buat pagi, ikut buat kerja apa saat ni tu, masuklah doa ni. Doa Nabi yang minta berkat doa kita ni. Minta berkat kepada kita. Ada seorang sahabat nama Sakhr. Benar dia saat ni lelaki meniaga, lelaki yang tajiran meniaga. Dan dia saat ni tu dia hatta anak kali dia di waktu pagi semua meniaga. Hatta waktu pagi semua meniaga pagi hari saat itu, lepas subuh saat itu, lepas Isra, dia hatta lagi dah. Dia hatta lagi dah kerana nak mengikutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kaya, harta dia tak tahu mana dah. Ini mengikut sunnah Nabi. Termasuk dia kata doa Nabi minta berkat segala kerja kita, berkat kepada umat dia, segala kerja kita, segala kerja buat kita minta berkat.
Ini maknanya waktu pagi, carilah mukjizat waktu pagi. Dan lebih-lebih lagi kita saat itu sudah semaya subuh dah. Sudah semaya subuh saat itu, semaya subuh dah kita menghadapi doa, maknanya menghadapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya, belah berdirinya doa kunut saat itu. Doa berdiri kita sungguh kita doa belah berdirinya. Minta nasib baik, minta bahagia hidup di dunia dan akhirat ni. Minta pada doa kunut saat itu. Di waktu pagi, lepas tu azkar pagi pula Nabi ajar. Dengan sebab tu di waktu pagi ni kita cari mukjizat waktu pagi ni, banyak mukjizat dukati. Orang yang berjaya saat ni dia bangun pagi. Dia tidur awal je bangun pagi dah. Pagi. Kenapa doa kunut kita penting? Waktu pagi kita bangun tidur sana, berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa, tanda kata kita lemah, tanda kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu kita tawajuh mana ilallah kepada Allah dengan doa kunut kita. Selepas tu azkar pagi itu yang Nabi ajar banyak azkar pagi saat itu. Untuk apa? Untuk menolakkan bala, menolakkan fitnah, menolakkan syaqaq dalam hidup kita saja. Azkar dapat mengubahkan nasib kita. Azkar itu dapat mengubahkan nasib kita. Boleh jadi nasib baik, boleh jadi nasib tak baik dengan azkar kita. Doa menolakkan bala kita. Doa boleh menentukan nasib kita dengan sebab doa kita. Lepas tu pula baca buku-buku. Sebab kita baca azkar, kita baca buku-buku boleh 20 minit, 25 minit atau 15 minit, buku-buku yang sakut paut dengan kerja buat kita. Kalau kita menega, kita baca cara buku menega, cara mana orang berjaya dalam perniagaan, cara mana kantalak, cara mana nak palit singkar. Itu cara orang berjaya lagu tu, dia hidup dia lagu tu. Bangun pagi, apa yang penting, itulah dia buat dulu dah. Itu dia tak tinggal ni. Lepas tu pula riadah ni penting, seperti makanan kita juga. Riadah untuk melarikan, untuk menggerakkan, untuk mengkuatkan segala anggota kita bersihat, kata kepada kita sihat akal fikir kita, jatuh hati kita dah. Selepas tu pula kita pergi kerja buat. Sudah maning siap mulai kerja buat. Kita nak buat apa buatlah. Itu cara waktu pagi kita cari mukjizat waktu pagi dah. Mukjizat waktu pagi dengan udara yang bersih dah. Oksigen yang molek, kita berkadar pada oksigen dah. Kalau nak beli ini banyak mana beli oksigen. Kita tengok web hospital, kok klinik macam itu bayar oksigen. Tapi waktu pagi ni oksigennya bersih, udara yang bersih. Kita perlu cari udara yang bersih untuk kesihatan kita. Nyawa dalam lepas tubik itu untuk berihan apa, jaga pot kita saat itu jadi luah lok-long kita, lubang kita, saluran kita nyawa sedap, kita boleh oksigen banyak, kita gagah tu pada kita dah. Dengan sebab tu kita usahlah bangun pagi dan cari kepentingan apa yang kepentingan pada diri kita di waktu pagi dah. Banyak dalam ni lah, maknanya secara pendeknya kita nak cakap sikit sebanyak sekadar kata jangan lakukan dah 10 minit dah, insyaAllah pada besok hari kita saya akan ingin cerita pula masalah lain pula dah, berhubung dengan waktu pagi, mukjizat waktu pagi, orang berjaya di waktu pagi, orang nak luntung ke, orang nega ke, kerja buat waktu pagi lah, waktu yang barakat yang Nabi minta doa kepada umat dia. Siapa-siapa dia bangun pagi, insya-Allah akan berkat usaha dengan cara berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan beri segala hajat kita dah. Ini yang tengok oksigen kita, dia ada phalang belaka. Tanah ada phalang juga, sakut paut dengan kita juga, kita berjalan kaki air atas tanah. Kerana ada sunnah Nabi, kita bergai kayu ada phalang dia juga. Itu kita kalau kita mengaji ilmu hidup ya tahu. Batu-batu besar ni ada phalang juga kita. Kita bergai dia tu, kita boleh phalang dia. Itu cara yang kita hidup di waktu pagi. Supaya apa? Supaya kita jangan halah di waktu pagi, jangan serah kalah di waktu pagi. Kalau kita bangun pagi itu panahnya selalu seperti kereta kita ni. Kereta kita ni tu kalau kita ambil switch start lagi selalu, tak lamalah kereta kita tu akan rosak ni. Dia kena berihan dulu. Start panahnya dulu. Tengok orang nak main bola, nak layar warm dulu. Panahnya dulu. Lepas hari itu kita benar semua hari itu. Tak ada lemah, tak ada segala otak kita cergah. Akal fikir kita cergah, anggota kita cergah, hati kita cergah, segala urat sarak kita cergah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.